Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan ternyata bukan cuma karena cuaca. Polisi bilang ada yang sengaja membakar lahan. Bareskrim Polri resmi menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kasus ini berasal dari 89 laporan polisi yang tersebar di 9 Polda, mulai dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Aceh. Menurut Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Brigjen Pol Moh Irhamni, modus para pelaku hampir sama. Mereka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka area perkebunan karena dianggap jauh lebih murah dibanding membersihkan lahan secara normal. Dalam penyidikan, polisi juga menyita berbagai barang bukti, mulai dari 35 korek api, jerigen berisi solar, botol berisi pertalite dan minyak tanah, parang, kapak, cangkul, hingga kayu dan sampel tanah yang sudah terbakar. Para tersangka kini dijerat dengan UU Kehutanan, UU Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, serta pasal-pasal dalam KUHP. Kebakaran di Kalimantan kembali menjadi perhatian. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin membuat kita tidak selesa. Di mana, Mang? Apinya? Ada, Tadi ada, Mang, di situ. ada. Apakah semua ini benar-benar terjadi secara alami? Sebab di balik kepulan asap dan hutan yang terbakar, selalu ada persoalan yang perlu dijawab. Apakah api ini muncul kerana faktor alam, kecuaian, atau memang sengaja digunakan untuk membuka dan memperluas lahan? Kalau benar ada pihak yang sengaja bermain api demi kepentingan lahan, maka ini bukan lagi sekadar bencana alam. Ini soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Dan kini persoalannya semakin serius. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru saja bertemu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah jerebu lintas sempadan akibat kebakaran hutan. Malaysia dan Brunei bahkan sepakat membawa persoalan ini melalui mekanisme ASEAN. Pertanyaannya sekarang, seberapa serius sebenarnya dampak kebakaran Kalimantan hingga negara harus membawa isu ini ke tingkat ASEAN? Pada 22 Ogos, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Brunei bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan Malaysia-Brunei ke-27 atau RLC27. Dalam pertemuan bersama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, isu kabut asap turut menjadi salah satu perkara yang dibincangkan. Dan hasilnya, Malaysia dan Brunei mencapai persetujuan untuk menggunakan mekanisme ASEAN dalam menangani masalah kabut asap rentas sempadan. Ini bermakna isu tersebut kini mendapat perhatian bukan sahaja daripada Malaysia, tetapi turut dibincangkan dalam konteks hubungan Malaysia-Brunei dan kerjasama serantau ASEAN. Tetapi sekali lagi, jangan salah faham, fakta yang ada tidak menunjukkan Malaysia dan Brunei secara rasmi berkata Indonesia mesti dipersalahkan. Sebaliknya, pendekatan yang diumumkan ialah menggunakan mekanisme ASEAN untuk mencari penyelesaian terhadap isu transboundary haze atau kabut asap rentas sempadan.
Malaysia juga telah menyeru semua negara anggota ASEAN supaya meningkatkan persediaan menghadapi risiko kabut asap rentas sempadan. Menteri Arthur Joseph Kurup menyampaikan pendirian Malaysia kepada Setiausaha Agung ASEAN, Dr. Kau Kim Hawan. Malaysia mahu negara-negara anggota ASEAN memperkuatkan beberapa perkara, antaranya pemantauan kawasan berisiko tinggi, pengesanan titik panas atau hotspot, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka dan memastikan kesiapsiagaan operasi pemadaman kebakaran berada pada tahap yang mencukupi. Malaysia turut menekankan kepentingan tindakan awal, perkongsian maklumat yang tepat dan koordinasi rapat antara negara-negara ASEAN. Ini penting kerana masalah kabut asap tidak semestinya berhenti di sempadan negara. Asap boleh bergerak mengikut keadaan cuaca dan angin. Sebab itu, penyelesaiannya juga memerlukan kerjasama rentas negara. Di mana, Mang? Apinya? Ada. Tadi ada, Mang, di situ. Ada. Ada satu lagi faktor yang sedang diberi perhatian, iaitu keadaan cuaca kering dan risiko peningkatan aktiviti hotspot. Menurut penjelasan Kerajaan Malaysia, keadaan kering yang berpanjangan di bahagian selatan rantau ASEAN telah menyebabkan peningkatan aktiviti titik panas dan kabut asap. Keadaan ini dikhawatiri boleh menjadi lebih meluas apabila fenomena El Niño dijangka semakin menguat dalam beberapa bulan akan datang. Jadi, kebimbangan Malaysia bukan sekadar mengenai keadaan hari ini. Kerajaan Malaysia melihat terdapat kemungkinan risiko yang lebih besar jika keadaan kering berterusan. Sebab itulah pendekatan yang diambil adalah pencegahan awal, bukannya menunggu keadaan menjadi lebih buruk. Di sinilah persoalan yang mungkin paling banyak ditanyakan penonton. Adakah Malaysia sedang menuduh Indonesia sebagai punca utama kabut asap? Jawapannya, belum boleh disimpulkan begitu berdasarkan kenyataan rasmi yang ada. Memang terdapat laporan mengenai hotspot di Indonesia dan Malaysia. Tetapi pihak Malaysia sendiri menggunakan istilah risiko kabut asap rentas sempadan dan menekankan kerjasama serantau. Jadi kita perlu berhati-hati. Jangan terus mengatakan Malaysia sudah menuduh Indonesia kerana kenyataan rasmi yang ada lebih menekankan mekanisme ASEAN, pencegahan, pemantauan dan koordinasi antara negara. Malah Malaysia juga akan berhubung terus dengan pihak Indonesia melalui saluran kerajaan. Ini menunjukkan bahawa penyelesaian masih berada dalam kerangka diplomasi dan kerjasama ASEAN. Bagi Malaysia, masalah ini bukan sekadar soal pemandangan yang berkabus. Kabut asap boleh memberi kesan kepada kesihatan awam, pengangkutan, aktiviti ekonomi dan kehidupan harian masyarakat. Dan Sarawak menjadi antara kawasan yang paling mendapat perhatian dalam perkembangan terbaru ini. Sebab itu Malaysia mahu isu ini ditangani sebelum keadaan menjadi lebih serius. Jika keadaan cuaca semakin kering dan jumlah hotspot meningkat, risiko pencemaran udara juga boleh bertambah. Dan jika asap merentas sempadan, negara jiran turut menerima kesannya. Inilah sebabnya Malaysia mahu ASEAN memainkan peranan yang lebih aktif. Ini merupakan persoalan yang masih belum mempunyai jawapan penuh. Malaysia sudah menyatakan bahawa ASEAN ialah platform yang paling sesuai. Surat rasmi juga akan dihantar kepada Sekretariat ASEAN. Malaysia dan Brunei pula sudah bersetuju menggunakan mekanisme ASEAN. Tetapi persoalannya sekarang, apakah tindakan sebenar selepas isu ini dibawa melalui saluran ASEAN? Adakah akan ada koordinasi pemantauan hotspot yang lebih agresif? Adakah perkongsian data antara negara akan dipertingkatkan? Adakah tindakan pencegahan akan dilakukan lebih awal? Dan yang paling penting, bagaimana negara-negara ASEAN memastikan masalah kabut asap rentas sempadan tidak terus berulang setiap kali musim kering tiba? Semua persoalan ini masih menunggu perkembangan seterusnya. Jadi, kesimpulannya, Malaysia dan Brunei telah bersetuju menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani isu kabut asap rentas sempadan. Malaysia pula sudah menyatakan bahawa saluran diplomatik ASEAN akan digunakan untuk mencari penyelesaian. Kementerian berkaitan Malaysia juga akan berkomunikasi dengan Indonesia. Dan Malaysia turut menyeru semua negara ASEAN supaya meningkatkan pemantauan hotspot, penguatkuasaan pembakaran terbuka
kesiapsiagaan pemadaman serta perkongsian maklumat. Tetapi berdasarkan fakta yang telah diumumkan setakat ini bukan pengumuman bahawa Malaysia dan Brunei secara rasmi mengheret Indonesia ke ASEAN. Sebaliknya, ia adalah usaha membawa isu kabut asap rentas sempadan ke dalam kerangka kerjasama ASEAN. Namun, satu perkara pasti, jika keadaan cuaca semakin kering, hotspot terus meningkat dan kabut asap kembali merentasi sempadan, tekanan terhadap ASEAN untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih berkesan juga akan semakin besar. Jadi, adakah ASEAN kali ini benar-benar mampu menyelesaikan masalah kabut asap rentas sempadan? Atau isu yang sama akan kembali berulang seperti tahun-tahun sebelumnya? Kita tunggu perkembangan seterusnya.